Hari ni kita nak pasang mono brand JDS, new brand. So mono ni memang premium lah. Dia ada yang preload dan ada yang botol, ada yang biasa. So, kalau macam ni botol lah, yang premium ni lah. Okey, itu sama. Okey, let's go, kita pasang. So ini adalah mono asal diesel 250. Bila kita ukur dengan GDS punya, GDS lagi panjang lah. Kalau korang tengok kat sini banyak ruang, tinggi lagi lah. So yang ni pendek sikit berbanding GDS. GDS dia tinggi. Nampak? Kalau contoh dia, ini standard untuk preload mono GDS lah. Okay. Jadi kalau korang nak rendah macam yang asal tu, korang boleh naikkan. Okay. Alright, so ni result untuk standard punya preload lah. Macam tu kata. Ini head marketing ataupun big boss official. Okay, so kita dah pasang dekat diesel 250 mono ni. Dia tengah setting rebound. Tapi untuk mono JDS masuk dekat diesel 250, dia punya tabung tu kena welding. Tabung ni kita kena buat satu tapak, kena welding dekat sini. Sebab kalau JSXR 150 tu dia ada skru dekat pedal belakang, footstep belakang ni. Tapi dia tak ada. So no choice, kita kena buat satu bracket dan welding macam ni. Okay, ngam, rebound, James. Tengah set up lagi. Alright. Siapa nak beli glove dengan jaket premium? Ni brother ni. Nama bro? Jerry. So penuh hari ni Tornado Garage. Ni result dia, kita dah welding dekat body. Okay, jadilah macam ini. Ini untuk motor ni. Motor sana kita welding macam ini. Okey, so kedudukan dia macam ni lah. Alright, custom set up macam dah try. Okey tak? Ngam. Memang Sifu ada. Berapa lama Sifu adjust kan. Untuk kedua, ada improve? Rasa improve lah. Dia tak rasa orang kata puai-puai macam tu. Sebab kalau macam tu, saya jenis orang berat. Selalu kalau monoshock stok ni dia akan rasa macam tenggelam. Kalau kata kita lean ke tepi, dia akan ada lantun sikit. Dia ada pegang lah. Tapi so far ni pegang lah. Boleh main BTIC ni? Tengok setang ke, satu ke, macam mana kan. Hantar jumpa mana? SIC Bila? Coming soon. Alright, selamat tinggal mono lama.